Alhamdulillah, suasana baru lepas hujan lebat jam 6.30 petang. Lebat sungguh dengan angin ni apa. Ayam nampak lah naik tu. Nasib baik kita blok ni dah surut dah. Alhamdulillah, dah clear dah. Angin, ribut, petir. Sebaiklah pam kita buat konsep begini, so dia tak ada becak-becak macam ni lah. So lebih santai lah kalau hujan ke kering ke kan. Ni tanah-tanah ni kita dah clear dah, alhamdulillah. So boleh dekor lah sikit-sikit. Nampak kita tambun dekat mana yang rendah, so kita tambun. Oh, tutup ayam tak ambil. Kita ambil. Ya, anak kambing tu bunyi macam anak manusia. Lembab elok. Barulah sejuk sikit teduh sikit, alhamdulillah. Syukur. Ayak telaga pun banyak.